Saya Fifi, saya kerja dekat office. So selalu dekat office ni memang busy lah dari pagi sampai ke petang. So memang kadang-kadang tu tak ada masa untuk diri sendiri, kadang-kadang sampai OT. Balik rumah dah penat, tahu nak baring tidur je. Badan selalu rasa letih lah. Sebelum ni saya selalu rasa letih, lepas tu selalu rasa mengah sebab saya pergi office naik LRT. So akan rasa cepat penat. So balik rumah je memang tahu nak tidur je. So bila lepas saya makan liver tonic pill ni, saya rasa macam lebih teratur, saya nak tidur pun okey, rasa lebih mudah nak tidur lah. Ni daripada Shopee lah. Masa tu saya search apa jenama yang okey, saya search dekat Shopee, dia paling atas lah. So saya try, tengok sebulan saya makan okey. So disebabkan tu saya rasa percaya dengan produk ni. Okey, disebabkan dia daripada perubatan tradisional Cina, tapi saya tanya dekat dia punya customer service, saya minta dia punya CJ halal, lulus KKM ke tak, semua dia ada. Saya rasa yakin lah. Satu lagi disebabkan dia pakai herbal, tak pakai apa-apa bahan-bahan kimia lah. So saya tertarik nak cubalah. Bagi saya mudah je, selepas makan saya ambil 2 biji lepas makan pagi, 2 biji lepas makan petang. Buat masa sekarang yang saya nampak, kalau saya dah ambil dalam masa sebulan ni, tak mudah letih, badan saya lebih ringan, senang nak tidur, saya tak rasa penat sangat lah. Buat masa sekarang saya rasa berkesan untuk saya lah, dan saya ada recommend juga dekat mak saya, dan dia pun cakap dia nampak sikit-sikit perubahan tu. Kita boleh nampak perubahan lah, kiranya tak sia-sia lah kita beli.